tempat kedua dan tempat ketiga kan. Semua ni hadiah-hadiah ni ada disediakan oleh Dental Republic, Franklin, Mineral Life, Nature Look, Breathe Pro, Hejira, hijab for women's double. Dia kalau Hejira ni memang untuk women's double je lah kan. Zero Less, Salam Senawang Specialist Hospital. Dapat pula Salam Senawang ni dapat pula voucher. Kemudian kita ada Felek, kita ada One Morning, kita ada Kalakisha, and then kita ada Hollis, kita ada lagi Boom, kita ada Hegira, Novamin, Wardah, kita ada Ensu Life Science, Arang Kitchen, Bakerina sebagai one of the sponsors, Nom Nom Snacks and Bite, Kogia Production, Kaza, and then kita ada Epic. Banyak ni. Kita punya sponsor hari ni memang ada banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. List hadiah pula, kita ada medal lah, kita ada cash lah, kita ada apa lagi? Kita ada bag lah. Kita ada cap, kita ada apa lagi dekat sini? Banyak betul lah. Electronic lah, dan Cafe Min, Breathe Pro. Kita ada toothbrush beru gigi pun nak kena sebut. Ini adalah salah satu pada sponsor, okey. One Morning. Kita ada lagi, siapa lagi? Okey, itu je. Tapi dia bahagikan kepada champion, first runner up, second runner up, macam itulah ya. Okey, sekarang kita akan balik kepada pertandingan hari ini yang akan dimainkan oleh dua pasukan ni. Kalau kita tengok kat depan ni, kita dah nampak lah. Okey, kita dah nampak dah kat depan ni. Alright. Perlawanan seterusnya antara Zarin dan Aisyah Taufik Tia Vanessa. Alright. Kita ni beginner ke tak beginner ke, tapi boleh dimanipulate. Okey, untuk Zarin dan Aisyah, siapa starting siapa? Ngantuk kita cari kopi. Aisyah Okay. Kalah ke? Kalah. Penat dah tu. Banyak sangat game pun penat juga. Kalah terus. So it's a head, serve, receiving, court ataupun defer. You akan receive. So first server, first team server adalah Aisyah. Okay, dan pilih mana? Pilih court mana? Sini alright. Jauh sangat kan? Okey, perlawanan antara Zarin Aisyah Taufik Tia bukan Tiva, Tia. Sebut salah tadi. Tia Vanessa. Okay, test serve. Awak start dulu kan? Test serve. Actually okey, perlawanan akan dimulakan 0-0. Aisyah ready? Timing 0-0. Nice save. Serve dan satu drop. Cubaan untuk tolak ke baseline, tapi terlebih sikit power dia. Sedikit lebih. Terlebih sikit. 1-0. Satu. Cantik. Dia memasa untuk pasukan lawan dia buat kesilapan kat situ. 2-0. Satu sama. Dan kesilapan mudah dilakukan dengan satu servis yang fail. Sayang servis ni antara satu unsur yang paling utama sekali untuk kita memulakan perlawanan ni. Kita kena servis walaupun bola tu sesimpel macam ni. As long as you can service, then that's good. Alright. Third shot yang gagal dikembalikan oleh Aisyah tadi. Mata sekarang 2-2 dan permainan reset dan juga ding dan satu bola pop up. Bola-bola pop up ni disebut pantang kan? Kalau dia ada terloncat macam tu, dia tak ada orang tunggu dah kan? Dia saw back kan? Itu dia punya ni. Daripada yang tadi terpop up tu, dia sedikit gopo 3-3.
Dia tak boleh gopo. Main pickleball ni, main apa-apa sukan pun, secara spesifiknya apa ni, pickleball ni, dia tak boleh gopo. Dia kena sabar. Bola tu kita tahu dah dia dah sampai, sabar. Dia tepuk. Tepuk tu mengikut power masing-masing lah. Tapi kalau gopo tu yang masalah tu. Macam ni. Itu nasib baik dah. Bernasib baik. Sabar separuh daripada iman Separuh je. Lagi separuh tu mana nak cari? Nice. Oh, slice yang melambung. Bahaya slice macam tu 4-5. Satu serve. Return yang separuh court. Dalam keadaan tidak bersedia, bola tu sampai ke arah badan dia. Aku duduk macam dalam konti pula. Suka-suka hati nak duduk. Orang duduk perhati kita duduk macam mana kan. Jadi kita kena duduk sopan sikit. Kita pun dah macam, muka macam dah ngantuk-ngantuk sebenarnya ni kan. Nampak tu? Korekkan lagi tak berjaya. Korekkan. Dia mungkin macam tadi dia berehat lama sikit. Dia macam sejuk power. Okay, satu lob. Out. Ada orang tanya kenapa dia tak cakap change side. Kenapa pakai side out? Okay, ni US punya terma. Jadi dia memang, USA ni memang dia suka pakai terma-terma yang special. Jadi dia tak panggil change side, tak ada. Dia panggil side out. 7-6. Mata sekarang 7-6. Sengit juga perlawanan ni. Okay, hanya dibezakan dengan membuat kesilapan. Oh. Dia orang berbalas kesilapan sebenarnya. Tapi itu good point lah. Good point sebentar Itu tadi. good point. Cross court ding yang cantik. Cantik. 7-7. Satu lagi lob. Oh, cantik. Cantik. Oh, ditangkap. Dia tak berjaya pusing silap angle Lambat sikit. Change in 8-7. Time out. Kita komen keluar kat handphone. Kat situ nampak komen. Yang mana yang berkomen-komen tu kami tak nampak sebenarnya. Sebab kami monitor kami tak nampak komen. Okey, betul. Jadi yang komen-komen tu terima kasih banyak. 8-7. Share-share tu Panjang terima kasih ngantuk. banyak. Siapa nampak aku ni? Kata aku ngantuk. Just me. Point. 9-7. 4. Fault. Kantul ke aku duduk belakang ni tengah menguap. Fault serve. 8-9. Cantik volley backhand. Satu attack. Side out. Simple punch volley ke baseline. Drop reset. Tolak lagi ke mid court tapi sedikit tinggi Point. Eleven eight. Good serve. Oh, Point. speed up attack. Backhand 12-8. daripada Aisyah. Itu kalau tak training tak dapat buat dia tu. Nyaris lagi diambil. Drive yang 9-12. out daripada Zarin. Oh, saya pun terkeliru. Saya terkeliru tu. Sama ada nak ambil ataupun nak panggil out. Pedal dia terlaju. Bola belum sampai. Lagi laju Lagi hayunannya laju daripada hayunan dia. bola. 29. Jarang jumpa anak Melayu buat macam ni. Wow. 13-9. Saya ingat dia tengah buat trik. Macam yang selalu awak buat Kadang-kadang pun tak kena. Lagi sekali. Pedal dia laju. Oh. Ini bakat memang susah kita cari. Ya. Tangan dia cepat betul. 14-9. Slice yang floating. Side out.
Bernasib baik di situ. Mata akhir dia boleh enjoy sekejap. Ada lagi 6. 10-14. Wah, cantik serve tu. Point. Eleven 14. Tampanan. Oh, cuba dikejar. Habis. Game 15-11. Bola terakhir yang dia suruh minta pula player tu kejar bola tu kan. Drop yang amat lembut di depan jaring. Lembut. Nyari-nyari saja Sikit je lambat. Setengah saat. Taufik hendak sangkut ke jaring. Tamat sudah 5 perlawanan. sekund. Sebentar lagi ada perlawanan lagi.